Assalamualaikum dan salam sejahtera. Itulah satu video di media sosial berkaitan satu kejadian pertikaman lidah yang membabitkan seorang lelaki warga asing di sebuah stesen minyak di Jalan Seremban, Kuala Pilah menghala ke Bukit Putus. Apa yang berlaku? Ini kisahnya. Terdahulu dalam video yang berdurasi 41 saat menunjukkan sebuah pacuan 4 roda yang mengalami kerosakan di bahagian hadapan di sebuah stesen minyak. Pada caption tertulis, pemandu pacuan 4 roda memaklumkan wangnya dirampas kumpulan lelaki dipercayai warga asing yang menaiki Proton X50. Rakaman itu memaparkan seorang lelaki dipercayai pemandu pacuan 4 roda bertikam lidah dengan seorang lagi individu dan berlaku aksi tarik-menarik baju. Kemudian lelaki dipercayai warga asing dirakam melarikan diri ke arah hadapan Proton X50 sebelum kenderaan utility sukan SUV itu beredar dengan keadaan but belakang terbuka. Difahamkan SUV dipandu melawan arus dan dikejar Mitsubishi Triton tersebut. Bagaimanapun, menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Seremban, Superintendent Muhammad Amrul Yazid Anwar berkata, buat masa ini pihaknya tidak menerima sebarang laporan berhubung insiden berkenaan. Sehingga kini, tiada laporan polis yang diterima berhubung kejadian itu. Sekiranya berlaku kejadian jenayah, individu yang terbabit dalam kejadian ini diminta tampil membuat laporan polis. Polis juga tidak pasti kejadian yang berlaku kerana video hanya direkam di hujung kejadian. Diharapkan semua yang terlibat dapat hadir ke balai berdekatan untuk membantu siasatan. Gila weh. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih kerana sudah menonton hingga tamat. Berjumpa lagi di video akan datang.